Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Hari ini saya nak memasak nasi goreng. Ini dia nasi goreng sambal belacan. Ada stok lebih sambal belacan, jadi saya nak masak nasi goreng. Bahan-bahannya mudah saja. Ini dia bahan-bahannya. Kalau dah ada sambal belacan, jadilah nasi goreng sambal belacan. Kira masak nasi goreng campak-campak sahaja. Bila dah masak nasi gorengnya akan jadi macam ini. Nampak sedap kan? Kalau tak ada mood nak masak, masak je nasi goreng macam ini. Saya nak terus memasak nasi gorengnya. Panaskan kuali dan masukkan minyak masak. Masukkan pula hirisan bawang merah. Hirisan bawang putihnya pula. Tumiskan sehingga naik bau dan agak garing. Sebab nak cepat, bahan-bahannya hanya dihiris-hiris sahaja. Kalau tengah rajin, boleh saja ditumbuk. Akan lebih mesra rasa nasi gorengnya nanti. Kemudian bolehlah dimasukkan nasi. Nasi ni nasi lebihan yang semalam. Masukkan dalam peti. Keesokan harinya, hari ini bolehlah digoreng. Jadi hasil nasi gorengnya akan lebih sedap. Kemudian masukkan pula sambal belacan. Sambal belacan ni yang saya buat sendiri. Buat stok sambal belacan yang banyak. Jadi boleh dimasak nasi goreng macam ini. Masukkan pula kangkung. Ataupun nak gunakan sayur-sayuran yang lain pun boleh juga. Sayuran kegemaran masing-masing. Ada kangkung jadi saya masukkan kangkung sahaja. Kacau-kacau sehingga sebati. Kalau ada lebihan nasi, bolehlah masak nasi goreng macam ini. Walaupun nampak mudah sahaja, tetapi rasanya dijamin sedap. Kacau-kacau sehingga sebati. Kuantiti bahan-bahan yang saya gunakan tak ada. Kuantitinya ikut cita rasa masing-masing. Nak dilebihkan lagi sedap. Saya banyak ni saja bahan-bahan yang saya gunakan. Kuantitinya pun sederhana sahaja. Tapi jangan risau. Pasti menjadi dan sedap. Tengok dah sebati macam ini. Terus dikacau-kacau lagi sehingga sebati. Saya nak tambahkan pula serbuk pati cendawan. Kacau-kacau sehingga sebati. Bolehlah rasa. Kok tak cukup masin, boleh saja ditambahkan lagi garam. Saya rasa macam tak cukup masin, jadi saya nak tambahkan garam. Kacau-kacau sehingga sebati. Kalau kurang pedas,
Boleh saja ditambahkan lagi cili padi ataupun sambal belacan. Saya tak tambah pun. Macam ini sahaja. Dah secukup rasa. Teruslah dikacau-kacau lagi sebentar lagi. Rasanya nasi goreng sambal belacannya pun dah masak. Biasa saja kan? Tapi rasanya sangat-sangat sedap. Dah masak dah nasi goreng sambal belacan. Saya nak tambahkan irisan cili merah, dan juga daun bawang dan daun sup supaya rasa nasi gorengnya bertambah-tambah sedap. Mudah saja kan nak masak nasi goreng ni? Nasi goreng sambal belacan yang sangat-sangat simple dan bahan-bahannya mudah saja. Selamat mencuba. Terima kasih.